Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani, salam UiTM di hatiku. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya diberikan kita kesihatan tubuh badan, kecergasan akal, ruang dan kesempatan dapatlah kita berkumpul sepanjang minggu ini secara dalam talian dalam program Minggu Destiny Siswa UiTM Cawangan Perak, Kampus Sri Iskandar dan Kampus Tapah. Pertamanya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru ke Minggu Destiny Siswa UiTM Cawangan Perak. Setinggi-tinggi tahniah kepada siswa dan siswi kerana terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Keramat ini. Manfaatkanlah segala peluang yang ada sebaiknya demi kesejahteraan diri dan janganlah sia-siakan peluang yang telah diberikan ini. Saya berharap sisa siswi berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi insan cemerlang, memiliki modal insan kelas pertama, seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan dan perpaduan masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Saya ingin mengajak semua mahasiswa untuk menjadikan Minggu Destiny Siswa ini dan seterusnya proses pembelajaran di UiTM Cawangan Perak sebagai platform untuk membina destiny, menyemai ketawaan serta memperkukuh dan meningkatkan literasi digital, seterusnya meneroka potensi diri dalam era ini. Digitalisasi membawa peluang dan cabaran yang besar. Ia membolehkan kita untuk memperkasa diri dengan pengetahuan dan kemahiran baru, tetapi juga menggambarkan perubahan pesat dalam cara kita bekerja dan belajar. Oleh itu, mari kita berusaha untuk terus berkembang, berinovasi dan bersedia menghadapi masa depan yang lebih mencabar. Mahasiswa yang dikasihi sekalian, dalam mencapai hasrat sebagai pelajar unggul yang membina destiny, menyemai ketawaan, sudah tentunya mahasiswa perlu memiliki ciri-ciri graduan UiTM, iaitu berpengetahuan dan berkemahiran, kreatif, konstruktif, saintifik, progresif, rasional, terbuka, berpandangan jauh, berketerampilan, yakin, inovatif, analytical dan kritikal. Saya yakin bahawa mahasiswa bijak dalam mengolah segala pengalaman, ilmu dan kemahiran untuk dikongsikan bersama dengan masyarakat, merentas kaum dan agama dalam konteks akhlak, sahsiah, ilmu, daya sains, patriotism, intelektual, kesukarelawan, keterampilan dan kecergasan holistik yang berpaksikan usaha takwa mulia, seterusnya menjadi penyuluh kepada intelektual masa depan negara. Semoga Minggu Destiny Siswa ini menjadi platform yang baik untuk kita berkongsi idea, pengalaman dan aspirasi dalam mencorak transformasi ini. Saya yakin kita mampu mencapai kejayaan yang gemilang dalam era digitalisasi. Namun begitu, diharapkan semua mahasiswa bertindak bijak dalam mengoptimalkan penggunaan medium digital ke arah pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, bahkan mencerminkan mahasiswa beradab dan berbudi pekerti mulia serta berpengetahuan tinggi. Saya mendoakan segala impian dan cita-cita kalian tercapai. Teruskan usaha yang bersungguh dalam proses pembelajaran ilmu demi perihal takwa, iaitu rasa takut, kasih dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kejayaan yang diperoleh bakal meletakkan kita dipandang mulia oleh insan yang lain. Semoga berkat usaha kalian ini membanggakan keluarga, masyarakat, UiTM, agama, bangsa dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.